Assalamualaikum, saya Nuri. Pada hari ini, saya akan menunjukkan tutorial bagaimana nak menggunakan Canva untuk membuat poster mind map. Okay, first kali kita masuk dalam Google, search Canva. Ni masuk kepada link. Gunakan akaun yang dapat mengakses template yang dengan baik, akaun yang percuma. Dan seterusnya kita tekan kepada template untuk memilih template yang cantik. Saya nak buat mind map, jadi kita type mind map, enter. Okay, anda semua boleh memilih template yang sesuai dan rasa yang anda sukalah untuk buat mind map nanti. Cantik. Di sini banyak pilihan yang cantik dan percuma. Jadi saya memilih template ini. Lepas tu kita sesuaikan template ni. Dan baru dia akan save kita punya template untuk seterusnya kita buat kerja. Okay. Untuk edit tulisan dalam ni, kita just klik je pada tulisan yang ada ni, tajuk dia. Kalau saya nak buat tajuk pasal pemikiran computational. Just type je. Okey, cara sebab kita tengok sekarang tulisan dia agak besar kan, kita kecilkan di sini ataupun kita just tarik di sini dan klik pada hujung ni, kecilkan. Yang ni lagi senang sebab tak perlu nak klik dekat sini. Just kecilkan. Okey. Lepas tu kita pegang sini dan alihkan dia. Sini kecilkan lagi. Seterusnya kita tengok ada macam kalau kita nak buang visual yang kita tak nak seperti yang ni, kalau saya tak nak, just klik yang ni, buang, selesai. Sebenarnya sama juga. Contohlah kalau kamu semua tak suka pada warna pink lah, kita boleh tukar warna, just klik je di sini, tekan di sini, tukar. Contohlah kalau saya suka warna biru kan, letak warna biru, dan tengok dia dah berubah. Ni seterusnya teks lain pun kita boleh ubah juga. Contohlah definition ni yang tadi, yang format asal dia adalah definition, saya nak tukar kepada tajuk saya, iaitu poin pertama, leraian. Yang kedua, pengencaman pola. Ketiga, peniskalaan. Keempat, algoritma. Kelima, penangkulan logik. Dan yang keenam adalah penilaian. Sudah siap dia punya fakta. Nanti huraian kita boleh fikir lagi. Saya nak ajar dari segi visual dia. Seterusnya, kalau sebab sekarang paparan dia agak kecil kan, kita just boleh besarkan di sini. Tengok ada saiz dia sekarang dalam 58. Just kita besarkan. Okey. Lepas tu scroll. Kita nampak lebih jelas. Senang kita nak isi kita punya huraian. Dan seterusnya, kalau macam kita tak suka sangat dia punya font ni, kita boleh tukar je. Contohlah font yang ni,
Sekarang font yang digunakan adalah Nonito. Jadi saya akan tukar menjadi font contohlah Chewy. Okey. Bila kita tukar tengok dia dah berubah. Yang ni kan lain. Kalau kita nak ubah semua pun boleh sekali. Just tekan ubah semua. Dan tengok dia dah ubah semua sekali. Daripada teks Nonito kepada teks Chewy semua. Teks yang kita suka. Balik. Okey, itu saja pembelajaran pada hari ini. Cara-cara menggunakan Canva sangat mudah je dan mudah difahami.